Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kepada hadirin dan hadirat pendengar sekalian. Terima kasih kerana bersama dengan kami dalam siri Kesihatan Mental Menurut Islam. Bersama dengan kita Profesor Dr. Salasiah Hanin Hamzah, Profesor di Pusat Kajian Dakwah dan Kepimpinan Fakulti Pengajian Islam UKM. Terima kasih Doktor kerana sudi menerima undangan Masjid Sri Senayan dan Masjid Husin. Untuk episod kali ini, saya ingin mendapatkan penjelasan lebih lanjut tentang punca kebimbangan atau anxiety kalau dalam bahasa Inggeris, dan bagaimana pula cara untuk mengatasi anxiety. Okey, sebenarnya bimbang kita dah sebut tadi anxiety ni sebab kita risau, kita fikir benda ke depan, benda tak berlaku, kita fikir je. Kadang-kadang kita macam buat kerja Allah sebenarnya kan. Sebenarnya Allah je yang tahu perkara ke depan. Orang yang bimbang ni dia fikir ni limit kita sebagai manusia, yang ke depan tu semua kuasa Allah. So tu janganlah kita ambil kerja Allah. So kita buat apa yang kita ada sekarang. Kalau kita nak fikir pasal masa depan boleh, tapi contoh kita fikir masa depan untuk persediaan kita. Contohlah kita nak pergi bercuti ke kat mana-mana, persiapan kita fikir masa depan, kereta dah servis ke belum, tayar dah tengok okey ke tak, itu okey. Tapi selebih-lebih tu jangan fikir macam tu seteruk-teruknya kan. Maksudnya itu adalah risau yang positif, iaitu risau yang Wali ni pun dah tahu dah sekarang. Dia ada side positif, dia ada side negatif. Bagus sebenarnya. So dia adalah risau yang membuatkan kita ambil tindakan persiapan. Itu boleh. Tapi kalau kita fikir, nanti sampai sana kan hotel pula tak buka lagi, lepas tu buat budak dah meragam nak makan kat mana, cari kedai makan pun tak jumpa. Macam-macam, itu tak payahlah nak fikir sangat. Itulah risau yang bukan-bukan, risau masa ke depan yang tak perlu pun nak dirisaukan. Sebab tu kalau orang tu dia berserah pada Allah, ya Allah, aku mulakan perjalananku kerana-Mu ya Allah, permudahkan segala urusanku ya Allah. InsyaAllah, tempoh je lah. Allah akan mudahkan. Tujuan kita musafir pun kerana Allah. Jadi kat situ, kalau kita tengok punca tadi sebab terlalu banyak risau, lepas tu kita asyik fikir diri kita sebenarnya. Kita lupa Allah tu. Kita selalu membataskan kepada keupayaan kita je. Kan, kereta kita, tenaga kita. Tapi kita lupa bergantung pada Allah. Itulah sebab jadi risau tu. Contoh kalau dalam berfikir tentang kebimbangan, contohnya kan, kalau kita nak buat satu presentation lah katakan, ataupun kita nak buat ceramah online macam kita hari ni kan. So kadang-kadang ada juga kebimbangan kan, nanti macam mana kan, cuaca hujan lah, macam-macam kita fikir bimbang. Tapi kita kena cakap dengan diri kita tahu nak mengatasinya. Kita kena cakap macam ni, alah kalau aku gagal tu bukan akhir dunia. Ataupun kita cakap kalau gagal sikit-sikit pun bukan tak boleh baiki. Boleh cut je kot rakaman kan. Lain dah kalau kita buat live. So kita kena, kalau kita kena cakap dengan diri kita. Kita kena cakap bukan akhir segala-galanya. Kalau aku buat presentation pun, dulu saya pun ada masalah macam tu juga. Tapi lama-lama saya fikir tak apalah. Apa yang keluar dari mulut saya bergantung kepada Allah. Setiap apa lafaz yang saya keluarkan, mudah-mudahan bermanfaat kepada ummah. Dan kalau saya tersalah pun, itu kelemahan saya. Itu bukan kita manusia yang sempurna. Mungkin itu teguran daripada Allah juga untuk kita. Jadi kita, macam saya sebut tadi, kaedah mengatasi kebimbangan, kita sebenarnya lupa. Kita lupa Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar. Kenapa kita tak bergantung pada Dia? Saya bagi contoh tadi tu kan, yang ibu yang risau sangat anak tak sampai-sampai lagi. Cuba dia sembahyang duha ke, kalau waktu pagi solat duha. Kan, dia solat hajat ke contohnya kan, cakap ya Allah, tukarkan kepada doa. Sebenarnya risau tu kita boleh, kebimbangan tu kita tukar je kepada doa. Ya Allah, selamatkan perjalanan anakku. Ya Allah, aku serahkan anakku kepadamu. Ya Allah, kau pemudahkannya, dia dapat balik dengan selamat. Kalau terjadi apa-apa pun aku redha ya Allah. Tak akhir dunia pun kalau kita buat satu kesilapan Orang-orang yang perfectionist sangat ni kan kadang-kadang terlalu risau tak bertempat, risau tentang masa depan dan macam-macam lagi. Tapi saya nak juga kongsi dalam surah Taha ayat 124, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Maksudnya, sesiapa yang berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya kehidupan yang sempit. Sebab apa kehidupan kita susah? Sebab kita tak ingat Allah.
Kita tak bergantung pada Allah. So kebimbangan ni macam indirectly saya dah jawab dari perspektif Islam ya. Sebenarnya kita risau ni sebab kita selalu fikir tentang diri kita dan keupayaan kita yang terbatas sebagai manusia. Tapi kita lupa nak serah pada Allah dan mohon pada Allah supaya dipermudahkan. Okay. Jadi ingat formula tu, tukarkan kerisauan kepada doa. Masya Allah. Ya, betul. Itu yang betul, sangat-sangat tepat sekali. Dan juga tawakal kepada Allah. Itulah. Ya, betul. Okey, terima kasih banyak kepada Profesor. Itu saja masa yang kita ada untuk episod kali ini. Kita bertemu lagi dalam episod berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.